Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. So hari ni dia nak share kepada anda kereta yang ready stock yang ni use 2021 register 2024 model G63 AMG manufacturer program plus. So yang mana nak cari Mercedes-Benz G63 AMG punya spec, korang boleh contact Din, boleh buat appointment guys. Okay, yang ni V8 by turbo. Korang boleh tengok sini review V8 by turbo AMG guys. Okay, rim dia pakai depan saiz 21. Okay, memang besar. Dan tayar ni tayar baru lagi tahun 2024. Tengok AMG caliper brake. Tayar memang besar, rotor pun besar. So yang mana nak cari G63 boleh contact Din, boleh buat appointment guys. Okay, kereta sangat lawa. Color dia warna matte black, full spec, fully loaded. Ada sunroof, ada 360 kamera, ada Brewmaster sound system. Lepas tu ada ambient light, double exhaust, dua kiri dua kanan guys. Okay, lepas tu dia ada side step sebelah sini dia ada side step dengan tayar baru Michelin. Kita tukar 44 tayar. So masa register itu tahun 2024, lebih kurang setahun yang lepas, 4 pieces tayar tu tukar barulah. Okay, so mana nak cari Mercedes-Benz G63. Okay, G63, nampak dia punya emblem, boleh contact kita guys. Okay, yang ni Japan spec punya. So owner nak jual, owner dia pun bos kita sendiri, so dia nak jual. Yang mana nak cari G63 dengan harga berpatutan, harga yang mudah, boleh contact kita guys. Okay, kereta memang lawa, korang boleh tengok sini, memang handsome guys. Jom tengok bahagian dalam dia. Dalam dia full spec, fully loaded guys. Okay, ini bahagian dalam dia, ruangan cabin dia. Korang boleh tengok sini dia ada signature dia, G manufacturer. Ini bahagian dalam dia. Dia pakai bucket seat. Tengok bucket seat dia, lawa. Ni pun bucket seat juga, AMG. Lepas tu ni dia punya material dia, leather dia, kemasan dia, semua ada. AMG suspension, traction control, dynamic select, 360 kamera ada. Lagi apa lagi? Okay, Valvetronic pun ada. So guys, yang mana nak cari G63 boleh contact kita, boleh buat appointment datang ke showroom. Jom tengok bahagian belakang dia. Okay, untuk ruangan belakang dia, dia ada spare tire housing dia. Dia pakai full size. Size dia sama dengan yang dekat bawah ni lah. Okay, korang boleh tengok dia punya size dia sama, satu size. Lepas tu dia banyak belakang dalam ni. Okay, sini dia ada blind spot. Ini bahagian dalam dia. Okay, ini dia punya multifunction steering dia. Korang boleh tengok dia punya multifunction steering, punya dashboard panel, semualah. Okay, mileage dia sangat rendah. Ini dia punya mileage dia. Okay, original mileage dia 30517 km. Yang ni mileage yang terkini. Lepas tu dekat dia punya speaker, dia pakai Brewmaster sound system. Dan dia ada sign dekat dia punya cermin. Okay, korang boleh tengok dekat dia punya cermin ni, dia ada sign daripada cermin original lah. Okay, sini dia ada, sini dia pakai digital inner mirror, ataupun pakai yang digital punya cermin pandang belakang guys. Okay, material full leather, korang boleh tengok sendiri. Dia pakai full leather. Atas ni ada sunroof, boleh buka 2 layer. Okay, belakang ni pun ada monitor lagi. Nampak bahagian dalam dia guys. Okay, yang mana nak cari G63 boleh contact kita. Nampak sebelah sini dia ada AMG Valvetronic, 360 kamera, lepas tu semualah. Okay, so yang mana kata berminat, radio pun kita dah set kepada frekuensi Malaysia. Tengok dia punya bunyi macam mana. Okay, kita try tekan. Okay, memang condition tip-top guys. Okay, ini pandangan daripada belakang dia. Tengok dia punya leather. Okay, dia punya leather material. Dia pakai Kamato yang original punya carpet ada bawah ni. Ini original carpet. Original carpet ada dekat bawah. Ini condition dia, korang boleh tengok. Okay, owner nak jual ni sebab dah confirm untuk beli model baru lah, supercar. So kereta ni dia nak lego secepat yang mungkin. So siapa yang dapat kereta lawa, boleh lodge cepat-cepat guys, sebelum sold. Nampak hari ni 23 hari bulan 6 2025. Dan inilah dia punya mileage dia, 30517 km.
Color warna matte black. Yang dia punya color dia warna matte. Okay, warna matte black. Biasa kita tengok warna hitam gloss. Tapi kali ni dia datang dengan warna hitam matte. Okay, yang mana kata berminat nanti boleh contact. Siap ada ribbon lagi. Okay, siap ada ribbon lagi. Owner perempuan pakai. Okay, isteri bos pakai kereta ni. So guys, yang mana kata berminat nanti boleh contact kita, boleh buat appointment, datang ke showroom, boleh tengok. Okay, Assalamualaikum, bye bye.